Starfruit. Starfruit. Okay, yang warna purple tu apa? Bimbing. Bahasa Melayu bimbing. Ha? Yang hijau? Ni. Mikai. Okay, ni. Mana? Ni. Kelapa. Kelapa hijau. Ni. Kelapa tu. Ni. Petik lah. Petik hijau. Kan? Ini apa? Kelapa tu ke? Ini ciku. Kelapa tu lah ni. Ciku. Ni kelapa ni. Ni kelapa. Kelapa Lagi tu. besar. Kepala dia ada kelapa. Ini apa? Balik. Ni. Jambu. Jambu. Jambu Ni air. apa? Ini langkah. Belimbing. Biasa bimbing lagi besar daripada. Sorry. So, tu dia bagi belimbing kot. Kita pergi checkpoint kedua. Tadi checkpoint pertama. Santai kawan. Tengoklah ni pemandangan ni nak mari-mari buat apa? Sana. Dorang pergi stick satu. Ni kancil. Ni kancil. Ni kancil ni. Ya. Jom turun. Okey. Ya ni bah. Kau sini basket. Ha boleh tu kepala dah keluar dah tu. Ha. Ini dah. Ni nak masuk. Betul ke? Macam ni. Macam ni. Macam ni. Aja. Sengit bang. Sengit. Okey, sengit. Okey. Apa? Sengit, bagi sengit. Dia nampak lah. Dia nampak tu. Bagi sengit. Takut dia makan lagi. Tak ada. Cepat, Adin. Sengit, Adin. Sengit. Macam tu. Okey. Juga ya. Bagi rusa boleh. Rusa mana? Rusa? Rusa boleh. Rusa mana? Kambing tu boleh, kambing biri-biri boleh. Kambing. Ini kambing. Pergi dah. Kena sikit. Sabar. Bagian tu pula. Oh, hebat tak takut lagi seorang. Alah Haras. Ijah dia. Masalah. Alah Haras. Cepat ambil tu. Haras. Kambing. Mana cukup. Jom, rusa pula. Rusa aku nak. Suara dia. Nanti dia nak apa? Satu, makan. Apa ya? Cepatlah. Ni rusa. Tarik. Nak. Gerak, sabar. Ambil tu apa? Tu. Ni. Kancil kan? Ni. Aku tarik. Takkan korban ya? Cepat ni. Janganlah mainkan dia. Dua dulu. Ini bola apa? Jatuh tu.
satu adik. Allah, jangan lebih tarik-tarik kesian dia. Ni takut ni. Cik sangat ni. Anak. Pergi checkpoint ketiga. Buka. Cuba lah bagi makan. Dia nak makan. Sini. Sini lah. Nathan nak takut. Nah. Tadi tak makan alam. Tadi tak nak. Tadi udah kali tak nak. Anak pun macam mana? Harap dia lagi. Tu nampak jatuh-jatuh tu ada. Jalan adik pun nak naik. Jaja nanti. Dia nak kam. Sebab tu. Daun-daun ni boleh petik. Dia makan daun-daun ni. Dia makan daun. Hebat main-main. Tak boleh tu, kecil sangat. Apalah asian dia. Ni keruk. Hitam putih laut ni. Sini bagi sini. Alah budak tu dia tak. Sini bagi sini. Adik. Lagi lapar lah. Dia makan. Nak. Dia tak makan. Dia mami punya. Ya.
Sekarang nak pergi checkpoint keempat. Aras tengok. Martin. Aras. Main tepi jangan. Oh, ladang menas. Satu dua. Majestic lagi, dia boleh turun beri buah potong ada. Ini yang gyro blue ni. Kita tak suka blue-blue macam ni. Sebab dia tak ada manfaat pun. Checkpoint ke-5. Eloklah turun. Ini mempunyai kepelbagaian jenis pemandu. Oh, Aras nak rasa. Dirancang secara percuma. Take one. Layani kelulut asli seseorang Sika. Ini bagus seseorang ada masalah kencing manis. Sofi kan? Sofi. Azin, tangan. Ni part 2 cerita madu. Satu. Macam ni tangan. Buat tangan macam ni.
get mini fry. Tengok sini. Ah, sedap masam. Manis-manis masam. It's sweet and sour. Sweet and sour. Kalau yang ni Madu lebah. Ha, ni madu lebah. Tak rasa madu lebah macam mana. kalau orang ada masalah kencing manis, tak disarankan ambil madu lebah tu lah. Oh. Sebabkan macam yang kedua. Apa nama? Madu api. Tu madu lebah. Ya, tak nak ke? Tu tak nak. Dah. Ni dah baik sikit. Tak rasa nak ke? Oh. Macam sikit dia boleh. Sikit tu. Baik. Sedap. Sedap. Ni rasa macam Ya, kita lain. Kalau yang ni sedikit utama monoflora, yang bagus untuk orang ada eczema, ini dia boleh hilangkan nama dia. untuk adik. Nanti beri. Kalau yang ni vitamin yang ni untuk orang ada masalah batuk. Masuk. Si batuk. Ada apa tu namanya? Tapi kita ada satu set kita orang tinggal. Tak tahu. Apa namanya? Pinggan. Binjang. Ni spesies keluduk juga. Dia tak batuk lah. Dekat Malaysia ni ada 50 lebih spesies keluduk. Sedap So kan? yang kami jual ni ada 3 spesies. Lagi. Dia rasa onion rings tu. Wah. Yang ni jadi jenis dia biasa yang alternatif lah orang mana. Sama. Kalau orang ada masalah dalam gigi untuk makan harian ni kan, ni boleh. Juga. Lain lah semua. Itu. Kalau yang tadi tu dia monoflora, dia ambil satu pokok saja. Kalau macam ni dia ambil semua bagai. Itu apa? Kita cakap terima kasih. Ha. Rumah kampung. Kau kan? Ini dulu punya. Keluarkan balik. Ni tak boleh dulu ada. Oval. Susu. Jangan disebut bawah. Vitaminnya. Sagarita. Sere. Kario nasi. Ini istiada. Kita lagi. Tempat letak nasi. Tempat lauk. Kipas. Yang itu semua ada. Dapur. Dapur. Jom. Cepat. Saya masih nombor saja. Tapi asal dia Finish.
Ada fish. Ini ada Tak ada. fish. Ada apa? Fish apa? Ada fish besar. Ikan keli. Jom. Besar ikan keli. Ikan keli. Lele tu bahasa Indonesia. Kau kena gigit kau nanti. Itulah dia.